Sebelum ni dia ada anxiety, dia takut-takut. Sekarang dia lagi friendly dengan orang, senang bergaul. Saya Al-Bustamin. Anak saya Sharifah Inara Aisyah, umur 8 tahun. Dia ambil program dekat sini basic bacaan untuk English and Malay. Less than 6 months, masa 4 bulan. Bahasa Melayu 2 months, English 2 months. Dia agak lancar dan dia ada confidence untuk baca. Kalau dekat rumah tu dia selalu suka membaca, and then buku-buku cerita dan package yang dia bagi tu agak bagus juga. Dia suka baca. Ayat-ayat dia mudah faham. Menu boleh baca, signboard boleh baca. Sebelum ni dia ada anxiety, dia takut-takut. Sekarang dia lagi friendly dengan orang, senang bergaul. Yang tu yang saya actually tekankan dia punya social lah. Confidence dia ada lagi baik daripada sebelum. Tak ada masalah dekat sekolah dari segi bacaan. Exam pun bagus lah kakak. Dia punya package agak berkesan untuk budak-budak yang primary. Lagi confident, and then lagi satu harga pun rasa mampu milik dan affordable. Saya sangat bagus lah untuk join Minda Optima. Jadi selain anak-anak boleh pandai baca dan orang boleh bergaul, bersosial di tempat yang selamat, selesa kan. Saya masuk bulan berapa itu? 7 bulan 8, tak sampai 6 bulan dia dah boleh habis kan. Adik dia pun baru join.